5 benda penting kita boleh belajar dari ucapan Menteri KICW Borneo 2025. KICW Borneo ada banyak poin power yang saya dapat. Pertama, kenapa ICW Borneo bermula dekat Sarawak? Buat pertama kalinya ICW diadakan di Borneo bukan sebab suka-suka. Sebab Sarawak sekarang tengah lead dalam pembangunan mampan dan infrastruktur hijau. Yang kedua, pembinaan bangunan yang kena tahan dengan cuaca. ICW bukan sahaja terrentau. Ia tentang cara kita bina bangunan yang tahan dengan cuaca ekstrim, sesuai dengan perubahan iklim dan selamat untuk generasi hadapan. Yang ketiga, teknologi 4.0 sekarang dah jadi standard. Dulu semua manual, sekarang digital. Kemahiran dalam teknologi yang perlu dipertingkatkan untuk seiring dengan perkembangan teknologi, terutamanya AI. Yang keempat, sustainability bukan sekadar cakap kosong. Green building, smart drainage, low carbon material bukan konsep atas kertas semata-mata, tapi dah dilaksanakan. Malaysia sekarang tengah bergerak ke arah ESG yang sebenar. Yang ni, yang terakhir, orang awam kena ambil tahu. Menteri dah tekankan pembangunan bukan untuk orang industri semata-mata. Pembeli rumah, orang muda, student, semua kena ambil tahu hak dan risiko bila bina rumah dan bila nak beli rumah. ICW Borneo 2025 bukan event biasa-biasa.